Assalamualaikum, sekilas fakta 2 Oktober bersama saya Aini Zarifah. Antara berita utama hari ini, Anwar sahkan 23 aktivis Malaysia ditahan Israel. Israel akan usir tahanan ke Eropah. Himpunan depan kedutaan Amerika Syarikat bertukar kecoh. Berita terkini, kesemua 23 aktivis Malaysia yang menyertai Global Sumut Flotilla ke Gaza dipintas dan ditahan oleh tentera Israel. Perkara itu telah disahkan oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim sekitar jam 4.20 petang tadi. Sejak saya memperoleh maklumat tentang penahanan 23 anak-anak Malaysia di atas kapal Sumut Flotilla bersama dengan rakan-rakan lain dari seluruh dunia, saya terus menghubungi Perdana Menteri Qatar, Presiden Tayyip Erdogan, dan saya akan petang ini dengan Presiden Mesir Abdul Fattah Sisi, dan bersama dengan Menteri Luar menghubungi beberapa rakan lain, termasuk Setiausaha Negara Rubio dari Amerika Syarikat, meminta supaya mereka campur tangan memastikan kebebasan semua yang ditahan oleh rejim Israel. Untuk rekod jumlah keseluruhan rakyat Malaysia yang terlibat dalam misi kemanusiaan itu ialah seramai 23 orang. Sementara itu, beberapa aktivis Malaysia yang menyertai misi Global Sumut Flotilla GSF berkongsi video detik cemas semasa kapal mereka dipintas tentera Israel sebelum ditahan awal pagi tadi. Mereka diserang dengan meriam air bertekanan tinggi bagi menakut-nakutkan mereka. Tindakan itu menyebabkan ada aktivis yang terpelanting akibat hentaman kuat. Video tular juga menunjukkan aktivis sedang mengangkat tangan dipercayai sewaktu diarah oleh tentera Israel yang bersenjata. Misi flotilla ini membawa aktivis antarabangsa untuk menghantar bantuan ke Gaza, namun disekat Israel di perairan antarabangsa. Sehingga kini nasib semua aktivis masih belum diketahui. Dalam pada itu, Kementerian Luar Israel memaklumkan bahawa aktivis Global Sumut Flotilla yang ditahan akan diusir tidak lama lagi ke Eropah. Kementerian berkenaan turut mengesahkan mereka berada dalam keadaan selamat dan sihat dan kini sedang dibawa ke Israel. Berita seterusnya, Pusat Kawalan Sumut Nusantara mengesahkan tiada aktivis Sumut Flotilla yang cedera ketika kapal masing-masing dipintas rejim Zionis. SNCC mengesahkan bahawa pihak tentera rejim Israel telah mengarahkan kapal menukar laluan dari Gaza mengikut arahan radio ke lokasi yang belum dapat disahkan. SNCC juga mengesahkan tiada laporan bunyi tembakan dan menafikan spekulasi bahawa ada delegasi Malaysia yang diseksa. Himpunan di hadapan kedutaan Amerika Syarikat di Kuala Lumpur hari ini bertukar kecoh. Ini susulan ketegangan dengan polis kerana peserta menyekat laluan keluar masuk bangunan itu. Ketegangan tercetus apabila polis cuba menghalang peserta daripada menutup laluan lalu lintas. Difahamkan sekurang-kurangnya 2 peserta ditahan selepas berlaku provokasi dan dibawa ke Balai Polis Wang Semaju. Perhimpunan seawal 12 tengah hari tadi sebagai bantahan terhadap tindakan tentera Israel menahan aktivis misi Global Sumut Flotilla awal pagi tadi.
Dalam pada itu, pemuda UMNO mendesak kerajaan membatalkan jemputan kepada Presiden Amerika Syarikat Donald Trump ke Malaysia jika semua aktivis Global Sumut Flotilla yang ditahan Israel tidak dibebaskan. Ketuanya Dr. Akmal Saleh berkata, tindakan rejim Israel yang kini terus mengenakan sekatan ke atas Gaza itu adalah tidak boleh diterima. Kenyataan itu dikeluarkan susulan insiden pemintasan dan penahanan sukarelawan GSF oleh tentera Israel yang turut melibatkan beberapa warga negara Malaysia awal pagi tadi. Katanya jika kerajaan tidak membatalkan jemputan ke atas Trump ketika aktivis kemanusiaan Malaysia tetap ditahan, pemuda UMNO akan mengadakan bantahan besar-besaran semasa Presiden AS itu berada di Kuala Lumpur. Sebelum ini, Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengumumkan Trump sudah mengesahkan kehadirannya pada sidang kemuncak ASEAN ke-47 di Ibu Negara yang dijadual berlangsung hujung bulan ini. Kita ke perkembangan berikutnya. Parti Solidariti Tanah Airku dijangka keluar daripada Gabungan Rakyat Sabah selepas pertemuan tertutup 3 jam malam semalam. Parti Maju Sabah juga berkemungkinan menyusul dengan keputusan rasmi dijangka diumumkan tidak lama lagi. Presiden Star Sabah Jeffrey Kitingan sebelum ini menegaskan JRS patutnya bertanding sendiri tanpa bergantung pada Pakatan Harapan PH. Beliau tidak bersetuju dengan langkah pengerusi JRS Haji Jinur yang dikatakan memberi lebih banyak kerusi kepada PH sehingga gabungan itu dijangka bertanding hampir sepertiga kerusi negeri pada pilihan raya tidak lama lagi. Pada mulanya JRS merancang bertanding di 55 daripada 73 kerusi Sabah, manakala PH diberi baki 18 kerusi. Namun didakwa berlaku persetujuan baru bahawa PH akan diberi peluang bertanding antara 21 hingga 23 kerusi. Jika anda menyukai laporan yang dihasilkan Kini TV, kami amat berbesar hati jika anda boleh membuat sedikit sumbangan kepada kami. Anda boleh menyumbang dengan scan kod QR yang tertera di skrin atau klik pada pautan yang disertakan di bawah. Sokongan anda akan membantu Kini TV menjalankan peranan semak dan imbang serta menghasilkan lebih banyak berita yang berkualiti. Terima kasih atas sokongan anda. Seterusnya, jom kita lihat tinjauan undi yang dibuat di YouTube Kini TV. Mahkamah Kuala Lumpur semalam membenarkan permohonan kerajaan untuk melucut hak wang tunai RM169 juta yang dirampas dalam siasatan rasuah melibatkan bekas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob. Tinjauan Kini TV mendapati 63% merasakan tindakan kerajaan merampas wang tersebut tanpa mendakwa sesiapa, mendatangkan keraguan dan menimbulkan persoalan. Hanya 29% berpendapat tindakan pantas merampas wang adalah tindakan yang tepat kerana ia penting untuk pulihkan dana awam. Manakala 7% lagi beranggapan ia seimbang iaitu perlu telus dan adil rampas jika bukti kukuh. Apa pendapat anda tentang tindakan kerajaan merampas wang tunai tersebut tanpa mendakwa sesiapa walaupun siasatan telah selesai? Sila tinggalkan komen anda di ruangan yang disediakan di bawah. Sekilas Fakta kini berada di Spotify dan Apple Podcast. Imbas kod QR dan ikuti kami sekarang. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya Aini Zarifah untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook.